mendukacitakan bagi kita. Jadi tentunya amat malang sekiranya pintu masuk negeri yang kita di pusat sudah memberikan 440 juta untuk penambahbaikan sepatutnya menjadi satu kebanggaan untuk menaikkan ekonomi kita, tetapi mungkin tersalah guna oleh sebahagian kecil anak muda kita kerana kekurangan usaha kita untuk membangunkan mereka. Ya, siapa Melo? Ya, okey, silakan Maruf. Yang berhormat Kota Lama. Isu anak muda di airport tu, kita orang Kelantan ni tak payah besarkan. Dia duduk situ pun pada ketika itu je. Dah biarlah dia menikmati satu bangunan dan kemudahan yang baru. Kenapa kita nak besarkan? Dia pergi airport je, bukan pergi isap dada. Bukan pergi buat acara. Dan saya pun berasa nak airport juga situ kalau ni. Jadi tak payahlah kita yang jadi ejen kepada rakyat Kelantan membesar-besar benda yang tak ada apa pun. Sepatutnya kita sokong lagi dia untuk aktiviti yang baik dan tidak bercanggah dengan undang-undang. Terima kasih. Sudah kah? Sudah. Inilah masalah kita kalau kita sendiri sebagai pembuat polisi utama kerajaan ada mentaliti seperti Melor. Ini image kita di tempat lain. Bayangkan Menteri Pengangkutan hak royak lagu tu malu. Melor tahu ke bukan sekadar dia lepok. Tetapi dia ada aktiviti. Ya, dan bagi saya antaranya adalah kerana saya sebut ni bukan kerana benci. Ini direkodkan. Kita bagi lagi. Kalau speaker bagi masa. Kota Lama cuma ada 1 minit. Kalau dia bagi boleh. Saya setengah minit. Saya nak tanya, tugas nak jaga lalu lintas ni kerja siapa? Kerja Menteri Besar ke? Kerja agensi pusat? Lepas tu, airport tu duduk bawah agensi mana? Kan dia ada keselamatan dia sendiri. Kalau dia gagal nak uruskan hak pergi situ, apa nak kaitkan dengan negeri? Jadi jangan kaitkan benda yang tak ada kaitan dengan negeri, duduk letak atas kepala negeri. Terima kasih. Okey, ni soal lagi. Mentaliti hak menyalah. Okey, mu tengok tu. Allahu Akbar. Aku mula-mula tengok video daripada Melo dengan Apah Putra ni, aku cakap, oh gila dah lah. Gila dah. Tak ngerti dia punya mentaliti seorang pemimpin. Hak seorang tu Melo tu, katanya aktiviti melepak itu aktiviti yang baik. Wei. Oh, dia siap rakyat lagi. Dia sendiri pun nak pergi lepok. Apa punya pemimpin lah. Lepok dekat airport tu, orang mempertikaikan bila mana dia mengganggu lalu lintas. Dia boleh mencemarkan image negeri Kelantan. Pelacur turun situ, tengok Allah. Orang nak lalu pun susah. Bersepor tepi jalan duduk rem motor. Bila mana orang mempertikaikan, bukan sahaja dia lepak, tetapi dia duduk merempit. Bagi pula Apang Putra. Bagi pula Apang Putra. Dia kata, tugas untuk menyelesaikan kalau ada aktiviti rempit apa semua. Bukan tugas Menteri Besar. Kenapa nak salahkan Menteri Besar? Sebab tu aku kata sebelum ini, aku dah pernah buat video. Ramai sangat yang tengok dan komen. Soalnya, peranan kerajaan negeri, peranan pemimpin kerajaan negeri, kenapa airport itu dijadikan tempat sebagai tempat lepok, tempat merempit? Sebab apa? Tugas kerajaan negeri gagal menyediakan fasiliti untuk anak muda ini beriadah. Tempat yang sesuai, bukan di airport. Kau tu sebagai pemimpin, bukan sebagai walaung. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap banyak kali, pemimpin lah walaung di Kelantan ni. Masalahnya dia berfikiran seperti walaung. Bila kita kritik dia kata, itulah contoh jawapan yang dia bagi. Apa punya pemimpin lah. Aku memang cukup malu ni. Aku memang cukup malu.